Seronoknya rasa macam pelawan pula. Saya pun nak juga. Mama. Mama, saya nak kostum pahlawan. Saya nak. Kostum pahlawan? Mama tahu. Tada, dah bertukar pun. Bergaya suka Hakimaru ni. Bergaya apa macam tu? Pelik adalah. Tunggu, Hakimaru datang menyelamat. Hati-hati Hakimaru. Hakimaru tak habis-habis dengan perangai pelik dia. Hakimaru dan Cikgu Sakura bertukar badan. Alamak, dah hujan pula. Alah, dah hujan. Kena berteduh ni, berteduh. Cari tempat berteduh, tempat berteduh, tempat kena berteduh. berteduh, kena berteduh. Kena berteduh. Tepi sikit. Kenapa sudah bandar ni? Tepilah. Kamu ni lain kali hati-hati. Cikgu lah berhati-hati. Selamat tinggal, jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Laparnya. Mak dah siap masak ke? Saya pergi cuci muka dulu ya, Mak. Nanti kita makan bersama, ya? Wah! Tak mungkin! Tak mungkin! Tak mungkin! Papa, saya dah balik. Hakimaru, kita mandi sekali ya lepas ni. Baik, Papa. Apa dah jadi pada saya ni? Hakimaru, kita dah bertukar badan. Ya, saya pun rasa macam tu. Roh kita dah bertukar badan. Dan ini badan saya. Saya tak suka macam ni. Saya tak suka. Tapi apa boleh kita buat? Cikgu pun tak tahu macam mana nak kembali pada asal. Buat sementara cikgu kena jadi Hakimaru dan Hakimaru kenalah jadi cikgu. Ya, nampaknya macam itulah. Jumpa lagi. Kenapa kamu makan gerojo sangat ni, Sakura? Tadi ada orang datang tanya mak pasal nak jodohkan kamu. Ada gambar dia. Nampak macam dia betul-betul sukakan kamu, Sakura. Boleh tahan juga rupa dia, Mak. Betul ke? Gembiranya hati mak. Hello. Sakura bercakap di sini. Apa yang kamu cakap pada mak saya, Benda ni bukan main-main. Saya tak nak kahwin lagi. Cakap pada mak saya tak setuju, faham? Tapi saya dah setuju. Kamu jangan pandai-pandai buat keputusan untuk saya, tahu? Cerewet, memilih betul lah Cikgu Sakura ni. Alamak. Acung! Saya minta restu mama dan papa. Saya pergi dulu ya, mama papa. Ya. Jalan baik-baik. Hati-hati Hakimaru. Tak macam selalu. Hari ni Hakimaru keluar. Dia dah berubah sekarang agaknya. Wah, saya dah lambat. Dah lambat. Cepat. Tak sempat. Sini. Hakimaru, hari ni kamu adalah seorang cikgu jadi. Buatlah perangai elok-elok ya. Jangan rosakkan imej saya, tahu? Baik, saya faham. Baik, kita akan mulakan kelas. Hakimaru yang comel, kerja sekolah yang cikgu bagi dah siap ke? Ya. Kerja sekolah yang mana pula? Kenapa saya pula yang kena? Yalah, kenapa saya? Alamak. Cikgu dah berlakon dengan baik. Awak buatlah betul-betul. Hei, berjalan tu sopan-sopanlah sikit. Macam ni ke? Alah! Baiklah, saya akan mulakan mesyuarat hari ini ya.
Saya lapar sangat lah. Ingat ya, cikgu adalah kamu dan kamu adalah cikgu. Buatlah perangai elok-elok sikit tau. Ya, saya adalah cikgu, cikgu adalah saya. Alah, leceh betul lah. Roh macam tu ke? Patutlah pelik. Rupanya roh kamu berdua saling bertukar badan rupanya. Awak jangan bagi tahu pada sesiapa tau. Minta tolong. Hagi baru, susah tak jadi perempuan? Bagi saya yang susahnya, saya tak boleh nak kecil berdiri. Benda ni bukannya boleh diketawakan. Hujan! Cikgu Sakura. Hagi baru, suara awak. Suara saya lah. Yeay, saya dah dapat badan saya semula. Yeay, seronoknya. Ya, kita dah kembali pada badan sendiri. Syukurlah. Baguslah. Terima kasih pada awan mendung. Dah, jom kita balik. Kurumi, mari saya dukung awak ya. Terima kasih. Kali ni Kurumi dengan Kondor kan?